Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita berada di rumah anak saudara panjang. Abang Id. Sana. Abang Mat Syarif, nama yang dikenali seluruh kampung. Alhamdulillah. InsyaAllah. Hari ni jamuan hari raya memang special lah. Semua ada. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat pangah lah. Semua saudara-saudara kita. Alhamdulillah. Kalau kita tengok ni. Ni tuan rumah. Baik buat ucapan sikit baik. Tak ada ucapan. Raya makan saja. Tak ada ucapan. Main makan. Okay, Alhamdulillah. Hari ni kita tengok sahabat kita. Siapa Pak Jai. Siapa nak booking untuk buat jamuan hari raya, boleh cari Pak Jai. Nombor telefon. Wah. Buat telefon 011-165-3308. Aje dengar dah. Kalau tak dengar nasib lah. Ini special, barang baik lah. Susah mau cari lah. Nak ke? Tu menantu Syarif dah. Okay, kita tengok cara pendidikan. Ni manjang mak saudara pada tuan rumah. Mati, sihat boleh? Sihat lah? Sihat? Allah. Mak, Alhamdulillah. Sihat. Mak ada kat rumah. Kak Nah. Kak Nah ada. Di rumah sebelah tu ya. Apa anak yang sulung, anak Kak Nah yang sulung pada Daniel. Ada 3 orang kan. Ambil order. Apa jangan potong terik Apa potong terik ni ya. Apa jangan potong terik. Peace doang. Meriah betul ya. Tengok Pak Jai buat sizzling. Sizzling mi. Kalau nak order boleh cari call saya. Minta bang saya cari ada. Baru kena raya, baru boleh makan persen. Asyik empoi. Dan nak makan kaki lah. Okey, alright. Alhamdulillah. Ramai sanak saudara, bukan ada orang lain, semua anak beranak, adik-beradik. Pimai tang tu. Saya nak ayo. Ini adalah isteri kepada tuan rumah. Kak, bau capai kak. Dah ajak orang. Maaf saya batin. Ramai bagi ramai. InsyaAllah. Kak Mini dah ajak. Kita mai makan. Jangan tak makan. Mari kita makan. InsyaAllah. Banyak makanan apa jenis kak? Dia ada berapa? Ada 2-3 jenis. Ada 2-3 jenis. 2, 3, 5 jenis. 6 jenis. Ada 6. Apa jangan potong terik lah. Jangan potong terik. Berdosa. Tengok sizzling mi. Hari ni yang paling mahal, paling special dalam dunia. Boleh bang? Boleh. Alright. Alhamdulillah. Jangan potong terik. Apa nak masuk dalam TikTok potong terik tak boleh tengok boleh. Baru boleh bawa masuk. Okey sahabat, alhamdulillah. Ramai sanak saudara, sahabat handal menyerikan suasana hari raya. Panggil balik lah. Apa? Balik lah. Okey.
Malam ni Pak Ngah kata dia nak main lagi. Okey, alhamdulillah. Rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Makan selagi boleh makan, insya-Allah. Alhamdulillah abang. Baru nampak. Tadi tak kasi dia gelap, tak nampak. Sizzling me, special punya. Oh ni ya. Pergi try bang, try. Macam lagi kan. Dia. Bukan nasi dia ni. Try tengok, try. Ni susah nak ada ni. Selalu di pasar raya je. Ni. Okey sahabat. Alhamdulillah. Boleh tahan lah dia punya sizzling mi sedap juga. Kalau nak order boleh lah. Dan kalau nak buat jamuan hari raya kan. Sahabat-sahabat yang jauh Allah Alam saya tak boleh nak jamin lah. Tapi dekat-dekat ni mungkin dia boleh kot lah. Boleh berhubung dengan saya. Boleh tulis apa. Inilah mesej saya kan. Jika berminat nanti saya akan hubungi beliau insyaAllah. Tu Mat Jai. Lepas tu ni Pak Suwaz Z. Tengok makan, mari makan. Alhamdulillah hari ni memang selalu rumah abang ini memang cerita akan buat lah. Okay, kita tengok tuan rumah sibuk melayan tetamu. InsyaAllah apa rezeki yang dikongsi kepada sahabat-sahabat yang lain, insyaAllah rezeki akan bertambah dan melimpah ruah. Kita doakan semoga Abah Id dipermudahkan segala urusan dunia sampai akhirat. Urusan dunia sampai akhirat maupun kesihatan. Rezeki ni dia termasuk ke semua. Dia yang melibatkan dengan rezeki, kesihatan, bukan setakat wang ringgit saja, tapi kesihatan, kecantikan, itu apa lagi? Macam-macam lah rezeki ni. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan dunia sampai akhirat Abah Id lah, daripada segi kesihatan dan pun pendapatan. Dan semoga keluarga beliau sentiasa dilindungi dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah sabar. Bukan benda yang baik ni kita balas dengan doa yang baik, insya-Allah sabar. Apapun saya sebagai orang cakap host lah BTT saya kan. Okey, saya dah ucapkan kepada Abah Id sekeluarga, saya doakan semoga Allah SWT merahmati, mengasihi, menyayangi keseluruhan segala-gala dalam kehidupan. Semoga Abah Id diberi kesihatan yang baik. Sekarang ni pun dia pun bukan ni sangat, tapi insya-Allah semoga Abah Id sihat sejahtera dunia sampai akhirat. Semoga keluarga beliau pun juga dilindungi Allah SWT, insya-Allah sahabat. Assalamualaikum, ciao, sampai jumpa lagi.